Bunga cempaka indah berseri, disusun rapi di atas para. Salam pembuka, bicara diberi, izinkan saya mula bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua. Saya Zahra binti Muhammad Suhail, pelajar tahun 2 Universiti Sains Malaysia, Sekolah Kebangsaan Jawi, Sekolah Berprestasi Tinggi, PBA 4013, Pulau Pinang. Kawan-kawan, pernahkah mendengar cerita si Tanggang anak derhaka? Siapakah si Tanggang? Jom ikuti bicara saya untuk mengetahui lebih lanjut. Si Tanggang ialah sebuah cerita dongeng masyarakat Melayu yang mengisahkan kehidupan seorang pemuda bernama si Tanggang yang menderhakai ibunya dan akhirnya bertukar menjadi batu kerana disumpah oleh si ibu dengan makbul Tuhan. Ia digunakan dalam buku teks sekitar 1960-an berdasarkan karya Abdul Samad Ahmad 1955. Dongeng ini dikenali juga dengan beberapa nama lain, antaranya Malim Kundang. Kisah ini lebih awal telah dirakamkan pada tahun 1900 dalam buku Malay Magic yang ditulis oleh Walter William Skid. Sebagai satu cerita rakyat dicetak oleh The Macmillan Company New York yang diceritakan oleh orang Melayu Selangor Ulu Kelang. Ia jelas membuktikan bahawa ia telah pun menjadi kisah rakyat pada akhir tahun 1800 lagi di Selangor. Apakah pengajaran yang kita dapat daripada cerita ini? Pertama, hormatilah ibu bapa. Kedua, jangan sombong apabila berjaya. Ketiga, doa ibu sangat mustajab. Keempat, sentiasa ingat asal usul. Padi masak kuning warnanya, elok dituai sebelum rebah. Jangan derhaka pada orang tua, buruk pada menimpa musibah. Burung merpati terbang tinggi hingga seketika di dahan tua. Ibu dan ayah jangan disakiti, doa mereka pembuka syurga. Terima kasih kerana sudi mendengar bicara saya. Semoga berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.